Alright guys, kita nak berkongsi info Okay, macam mana cara untuk kita tengok YouTube melalui player player lama lah player dari Japan. Contoh brand Kenwood, Alpine, Pioneer, Carrozzeria ataupun JVC. So kebanyakannya model lama ni dia memang tak ada YouTube tak ada internet So kalau kita nak tengok YouTube, first kena pastikan player kita ada AV in. Okay, ada ni function ni AV in, dan dia ada wire dekat belakang tu, dia ada marking, ada tulis AV in. Dia ada 3 wire. Okay, 3 wire, kuning, putih dengan merah. Kalau ada player tuan-tuan ada AV in, bermakna kita boleh beli tambahan barang. So kita boleh tengok YouTube lah. Okay, barang apa yang perlu ditambah, saya share sikit So barang ni tak mahal lah. Yang ni murah je. Okay, beli converter ni HD TV to AV. Okay, jangan salah beli beli yang tulisan dia macam ni lah. So ini barang pertama kita kena beli, dan ni barang kedua. Barang ni untuk tengok YouTube lah. Okay, boleh search dekat mana-mana website lah. Alright, yang ni dari brand Mi Okay, dua barang ni kita kena beli. Kalau yang ini kita kena beli sekali wire lah, wire dia. Okay, so mudah lah, kita just pasang nanti. Dan power dia kita boleh beli tambahan soket untuk USB Dia kena pakai 2 USB lagi. Jadi bila dah pasang tu, dia punya result dia, kita just tekan ni AV in. So kita boleh tengok dekat sini. Dalam internet punya ni, apa yang ada macam Netflix ke ni, kita kena bayar lah. Kalau YouTube, YouTube kita boleh buka YouTube, kita test YouTube Okay, dia punya gambar dia ada NTSC dengan apa ni, PAL PAL. Okay, right. So sekarang kita buka YouTube. Okay, ni YouTube Dia sambung pada HDMI Dekat player tak perlu ada HDMI lah. Okay, sebab apa? Dia sambung daripada sini HDMI input. Okay, yang untuk internetnya ni dia soket dia HDMI punya. So kita terus masuk kat sini. Alright, so ini untuk kita tengok YouTube lah. Okay, untuk player yang tak ada Bluetooth yang tak ada Bluetooth, so macam mana kita nak buat dia jadi ada Bluetooth kat player lama? So barang tambahan yang korang boleh beli, saya bagi contoh So ini ialah Bluetooth receiver, audio adapter. Okay, yang ni sound keluar dia agak cantik jugalah, cantik sikit. Keluarga dia lebih kurang 40-50 lebih kurang macam tu lah. Ada yang mahal lagi, makin mahal bagi cantik lah dia punya suara keluar. So pakai yang biasa pun bagi saya dah okey lah. Okay, kalau ada modal boleh pump duit beli yang mahal sikit lah. Alright, ni ada 2 wire dekat sini. Satu masuk USB. Okay, USB dekat belakang player pun dah ada USB. Alright, so dekat sini ada AUX. Okay, ada soket AUX. Jadi kita just masuk AUX sini ke AUX sini untuk dia keluar suara ke player. So korang dah boleh pakai lah untuk Bluetooth. Kalau tak nak beli barang ni, korang boleh beli satu lagi barang, nama dia FM transmitter. Tapi yang tu korang kena buka radio FM lah. Kena buka radio FM dekat sini. Radio Japan biasa tak ada FM dia tak ada siaran Malaysia
So kena kena pakai FM converter ataupun nak dengar Bluetooth kau beli FM transmitter lah. Yang itu kena set ikut pada radio Kalau sini 8.75, dekat FM transmitter tu pun kena set 8.75. So baru dia boleh keluarkan suara daripada Bluetooth lah. Korang boleh connect dekat telefon lah. Tapi kalau nak senang, korang beli macam ni lah. Yang ni letak dia dekat mana-mana, dekat dashboard ke apa ke. Jadi nampak macam menarik sikit lah Okay guys. So yang ni brand Kenwood, model lama MDV 33U. So brand-brand MDV ni semua kebanyakannya dia tak ada ni lah, tak ada Bluetooth, tak boleh tengok YouTube apa semualah. Tapi dia ada soket, ada AV in ni Okay, dia ada AV in. Ni front AUX. Kalau korang nak dengar Bluetooth, masuk dekat sini. Yang macam barang tadi saya tunjuk. So korang kena tekan sini lah untuk dengar Bluetooth. Okay, untuk iPod ni dekat USB sana. Okay, ni USB, SD card dekat depan ni. Disk ni biasa lah. Ini kita tak boleh pakai lah ni. Okay, FM dia biasa FM Japan lah, model-model lama ni. Dia sampai 90 lebih kurang lah. Kalau nak dengar FM Malaysia, kena beli FM converter lah. FM converter pun nak beli pun baik. Ada yang sekarang ni ada siap Bluetooth sekali. Boleh FM Malaysia, boleh Bluetooth. So ikut pada korang lah nak beli yang mana satu. Okay guys, itu je lah perkongsian yang nak dikongsi hari ni